Pernahkah anda rasa begitu letih, begitu berat, seolah-olah anda sedang mengheret beban yang tidak kelihatan? Satu keletihan yang bukan sekadar fizikal tetapi meresap jauh ke dalam jiwa. Anda mungkin rasa tersekat, seolah-olah satu kitaran dalam hidup anda sepatutnya sudah berakhir. Tetapi ia masih berlegar-legar, menguras tenaga anda setiap hari. Jika anda merasai ini, ketahuilah anda tidak bersendirian. Apa yang anda alami adalah satu fenomena tenaga yang sangat nyata. Satu isyarat bahawa anda sedang berdiri di ambang sesuatu yang baru. Tarikh 13 Oktober ini bukanlah sekadar satu hari biasa dalam kalendar. Ia adalah satu penanda, satu ambang kuantum, sebuah pintu gerbang energetik yang disediakan oleh alam semesta untuk kita. Ia adalah titik set semula-semula, jadi di mana kita diberi pilihan, sama ada terus membawa kitaran-kitaran yang belum selesai ke masa hadapan atau dengan sedar memilih untuk melepaskannya dan melangkah ke versi diri kita yang lebih tinggi. Keletihan yang anda rasa sekarang ini adalah disebabkan oleh apa yang psikologi panggil sebagai kesan Zeigarnik, di mana tugasan atau kitaran yang belum selesai akan terus bermain dalam minda separasedar kita, menuntut perhatian dan menghabiskan sumber tenaga kita. Dalam konteks tenaga, setiap pemikiran yang belum selesai, setiap emosi yang tidak dilepaskan, setiap dendam yang disimpan adalah satu kitaran terbuka yang terus menguras kuasa hidup anda. Anda sedang bersedia untuk satu lonjakan besar, tetapi anda tidak boleh terbang jika anda masih terikat pada sau-sau lama. Penyelesaiannya terletak bukan pada melakukan lebih banyak perkara, tetapi pada melepaskan. Ambang 13 Oktober ini adalah jemputan untuk anda berhenti seketika dan membuat pilihan yang sedar. Bayangkan tenaga anda seperti air di dalam sebuah empangan. Selama ini mungkin terdapat banyak retakan-retakan kecil, kerisauan tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, kepercayaan yang membataskan diri, yang menyebabkan tenaga anda bocor tanpa henti. Inilah sebabnya anda rasa letih. Ambang kuantum ini bertindak sebagai satu peluang untuk anda memeriksa keseluruhan empangan tersebut, mengenal pasti setiap keretakan, dan dengan sengaja menampalnya. Mekanismenya sangat mudah tetapi sangat berkuasa. Apabila anda secara sedar memilih untuk melepaskan sesuatu, anda sebenarnya sedang menarik balik tenaga anda daripadanya. Anda berhenti memberi makan kepada corak pemikiran ataupun emosi tersebut. Ini ibarat menutup satu program yang sedang berjalan di latar belakang komputer anda yang selama ini memperlahankan keseluruhan sistem. Tiba-tiba anda mempunyai lebih banyak kuasa pemprosesan, lebih banyak tenaga, lebih banyak ruang mental untuk mencipta sesuatu yang baru. Proses ini bukan pasif. Ia memerlukan keberanian untuk melihat apa yang tidak lagi berkhidmat untuk anda dan kemahuan untuk melepaskannya. Ia adalah satu pengisytiharan kepada alam semesta. Saya sudah selesai dengan cerita lama ini. Saya sudah bersedia untuk menulis bab yang baru. Tenaga yang sebelum ini terperangkap dalam kitaran yang tidak berkesudahan, kini dibebaskan, sedia untuk dialirkan ke arah niat dan impian anda yang paling tinggi. Tetapi, mengapa begitu sukar untuk melepaskan, walaupun kita tahu ia adalah untuk kebaikan kita? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, di dalam minda separasedar. Ahli neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada kehidupan kita, termasuk pemikiran, tindakan dan emosi kita, dikawal oleh program-program yang tersimpan di dalam minda separasedar. Program-program ini dibentuk sejak kita kecil berdasarkan pengalaman, memori emosi dan apa yang kita pelajari daripada persekitaran kita. Identiti kita, siapa kita fikir kita, sebahagian besarnya adalah himpunan program-program ini.
Apabila anda cuba melepaskan satu corak lama, seperti tabiat mengkritik diri sendiri ataupun kepercayaan bahawa anda tidak cukup baik, anda bukan hanya melawan satu tabiat, anda sedang mencabar identiti anda sendiri. Minda separa sedar yang tugas utamanya adalah untuk memastikan anda selamat dengan mengekalkan keadaan yang biasa, akan melihat perubahan ini sebagai satu ancaman. Ia akan melakukan apa sahaja untuk menarik anda kembali kepada yang biasa, walaupun yang biasa itu menyakitkan. Inilah sebabnya mengapa anda mungkin menetapkan niat untuk berubah, tetapi mendapati diri anda kembali ke corak lama beberapa hari kemudian. Anda sedang berdepan dengan rintangan dalaman yang sangat kuat. Melepaskan memerlukan lebih daripada sekadar kemahuan. Ia memerlukan kita untuk mengkondisikan semula minda separa sedar, untuk mencipta satu identiti baru yang selaras dengan realiti yang kita inginkan. Jadi, bagaimana kita boleh membuat anjakan ini dengan pantas dan berkesan, terutamanya menjelang ambang 13 Oktober ini? Ia bermula dengan 3 langkah praktikal yang berakar umbi dalam sains dan kebijaksanaan purba. Ini adalah proses untuk mengambil alih kuasa anda sebagai pemerhati dan pencipta realiti anda. Langkah pertama, lakukan inventori tenaga. Ambil masa untuk duduk diam dengan pen dan kertas. Tanya diri anda dengan jujur, apakah yang paling menguras tenaga saya sekarang? Tuliskan segalanya tanpa tapisan. Mungkin ia adalah pekerjaan anda, satu perhubungan, kebimbangan kewangan, atau dialog dalaman yang negatif. Kenal pasti di mana tenaga anda bocor. Kesedaran adalah langkah pertama untuk menuntut semula kuasa. Langkah kedua, pilih 3 perkara untuk dilepaskan. Daripada senarai anda, pilih 3 perkara yang paling berat yang anda bersedia untuk lepaskan sekarang. Jadilah spesifik. Contohnya bukan sekadar melepaskan kemarahan, tetapi melepaskan kemarahan terhadap individu tertentu mengenai peristiwa spesifik. Bukan sekadar melepaskan kepercayaan yang membataskan, tetapi melepaskan kepercayaan bahawa saya perlu berjuang untuk berjaya. Tuliskan di atas kertas dan kemudian secara simbolik koyakkan atau bakar kertas itu sebagai tanda komitmen anda untuk melepaskannya. Langkah ketiga, tetapkan 3 niat baru yang boleh dilaksanakan. Alam tidak suka kekosongan. Apabila anda melepaskan sesuatu, anda mencipta ruang. Sekarang, isi ruang itu dengan sengaja. Apakah 3 perkara yang anda mahu cipta? Sekali lagi, jadilah spesifik dan boleh dilaksanakan. Contohnya, bukan sekadar saya mahu lebih tenang, tetapi saya akan bermeditasi selama 10 minit setiap pagi. Bukan saya mahu lebih sihat, tetapi saya akan berjalan kaki selama 30 minit 3 kali seminggu. Tindakan yang spesifik ini menghantar isyarat yang jelas kepada medan kuantum. Ini adalah aplikasi langsung dari kesan pemerhati dalam fizik kuantum. Di mana anda meletakkan perhatian anda, di situlah tenaga anda mengalir dan di situlah realiti mula terbentuk. Anda sedang mengalihkan fokus anda daripada apa yang anda tidak mahu kepada apa yang anda mahu cipta. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh. Fizik kuantum telah membuktikan sesuatu yang telah diajar oleh ajaran-ajaran kerohanian purba selama beribu-ribu tahun. Segala-galanya di alam semesta ini adalah tenaga. Anda, kerusi yang anda duduki, udara yang anda sedut, pemikiran yang anda fikirkan, semuanya adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Emosi anda adalah penunjuk getaran. Emosi seperti ketakutan, rasa bersalah dan malu bergetar pada frekuensi yang rendah. Emosi seperti kasih sayang, kegembiraan dan kesyukuran bergetar pada frekuensi yang tinggi. Hukum alam atau apa yang sains panggil resonance menyatakan bahawa frekuensi yang sama akan menarik satu sama lain.
Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik siapa diri anda pada tahap getaran. Jika anda sentiasa bergetar dalam frekuensi kekurangan dan ketakutan, anda akan terus menarik pengalaman yang mengesahkan getaran itu. Eksperimen celah ganda, double slit experiment, yang terkenal dalam fizik kuantum menunjukkan bahawa zarah-zarah wujud dalam keadaan kebarangkalian yang tidak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Kesedaran, iaitu pemerhatian, adalah apa yang menyebabkan medan kemungkinan ini runtuh menjadi satu realiti yang nyata. Ini bermakna, pada setiap saat anda sedang memilih realiti anda daripada lautan kemungkinan yang tidak terhingga melalui fokus dan frekuensi getaran anda. Apabila anda melakukan kerja untuk melepaskan tenaga frekuensi rendah dan dengan sengaja memupuk emosi frekuensi tinggi, anda secara literal sedang menukar saluran stesen radio realiti anda. Anda mula berisonans dengan garis masa dan kemungkinan yang berbeza. Bidang epigenetik turut menyokong idea ini, menunjukkan bahawa persekitaran, pemikiran dan emosi, kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Anda bukan mangsa genetik anda. Anda adalah jurutera biologi anda sendiri. Dengan mengubah tenaga dalaman anda menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda. Secara literal, mengubah tubuh dan realiti anda dari dalam keluar. Ambang 13 Oktober ini adalah satu titik tumpu yang kuat untuk anda melakukan penalaan semula frekuensi ini secara sedar. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan proses anjakan yang mendalam ini ke dalam kehidupan seharian anda, menjadikannya bukan sekadar acara satu hari, tetapi satu cara hidup yang baru? Kuncinya adalah melalui amalan yang konsisten. Selepas anda melakukan proses melepaskan dan menetapkan niat, komitmen sebenar bermula. Setiap hari, mulakan pagi anda dengan menyambung semula dengan 3 niat baru anda. Rasakannya seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan. Ini bukan angan-angan. Ini adalah latihan getaran. Anda sedang mengajar tubuh anda secara kimia bagaimana rasanya hidup dalam realiti baru itu. Sepanjang hari, amalkan kesedaran. Perhatikan pemikiran dan emosi anda. Apabila anda mendapati diri anda kembali kepada corak lama, jangan menghukum diri sendiri. Sebaliknya, dengan lembut akui ia dan dengan sengaja alihkan fokus anda kembali kepada frekuensi yang anda pilih. Tanya diri anda, apakah yang akan difikirkan atau dirasakan oleh versi diri saya yang lebih tinggi dalam situasi ini? Dan bertindak dari ruang itu. Jadikan kesyukuran sebagai amalan harian. Kesyukuran adalah salah satu cara terpantas untuk meningkatkan frekuensi anda. Walaupun dalam keadaan sukar, carilah satu perkara untuk disyukuri. Ini akan melatih semula otak anda untuk mencari yang positif dan menguatkan getaran kelimpahan. Sekarang, saya ingin menjemput anda untuk mengambil bahagian secara aktif. Di ruangan komen di bawah, kongsi satu perkara yang anda committed untuk lepaskan menjelang 13 Oktober ini dan satu niat baru yang akan anda semai. Dengan menuliskannya, anda menguatkan komitmen anda dan dengan membacanya, kita semua dapat memberi inspirasi dan sokongan antara satu sama lain dalam perjalanan ini. Mari kita cipta satu gelombang tenaga transformasi bersama-sama. Semasa anda melangkah ke jalan transformasi ini, anda pasti akan menghadapi cabaran. Keraguan akan muncul. Minda anda akan memberitahu anda bahawa ini semua karut, bahawa tiada apa yang akan berubah. Anda mungkin akan diuji. Situasi atau orang dari masa lalu mungkin muncul semula, seolah-olah menguji sama ada anda benar-benar telah berubah. Ini adalah perkara biasa dan ia adalah sebahagian daripada proses. Ini adalah rintangan terakhir dari ego dan program lama anda yang cuba mengekalkan status quo. Apabila ini berlaku, ingatlah bahawa anda adalah kesedaran yang memerhatikan pemikiran itu, bukan pemikiran itu sendiri.
Jangan bergaduh dengan keraguan. Sebaliknya, lihat ia, akui kehadirannya dan kemudian dengan sengaja pilih untuk kembali fokus kepada kebenaran baru anda. Di sinilah numerologi nombor 13 menjadi relevan. Dalam banyak budaya moden, 13 dianggap sebagai nombor malang. Tetapi dalam banyak tradisi kuno, 13 adalah nombor transformasi yang sangat berkuasa. Ia melambangkan kematian dan kelahiran semula. Ia mewakili berakhirnya satu kitaran, seperti 12 bulan dalam setahun atau 12 tanda zodiak dan permulaan yang baru. Ia adalah nombor yang menuntut kita untuk meruntuhkan struktur lama yang tidak lagi berfungsi supaya sesuatu yang lebih hebat dapat dibina. Jadi, lihatlah ambang 13 Oktober ini bukan dengan ketakutan, tetapi dengan rasa hormat terhadap kuasanya untuk memulakan perubahan. Untuk menstabilkan keadaan baru anda, kelilingi diri anda dengan perkara yang menyokong frekuensi baru anda. Dengar muzik yang menaikkan semangat. Baca buku yang memberi inspirasi. Habiskan masa di alam semula jadi. Dan berhubung dengan orang yang menyokong pertumbuhan anda. Anda sedang membina satu bekas energetik yang baru untuk diri anda. Lindungi tenaga anda dengan gigih kerana ia adalah aset anda yang paling berharga. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini, meneroka bagaimana titik pertemuan antara fizik kuantum, neuroscience dan kebijaksanaan purba memberi kita kunci untuk transformasi pribadi. Kita telah belajar bahawa keletihan yang mungkin anda rasai adalah isyarat bahawa kitaran-kitaran lama sudah bersedia untuk ditutup. Kita telah menemui bahawa 13 Oktober berfungsi sebagai sauh simbolik, satu ambang kuantum yang kuat, yang menjemput kita untuk dengan sedar memilih realiti baru. Anda telah diberikan satu set alat praktikal untuk melakukan inventory tenaga anda, untuk memilih melepaskan apa yang tidak lagi berkhidmat untuk anda dan untuk menetapkan niat yang jelas dan boleh dilaksanakan bagi masa depan yang anda inginkan. Ingatlah, anda adalah pemerhati yang berkuasa yang meruntuhkan gelombang kemungkinan menjadi zarah realiti. Frekuensi getaran anda adalah magnet yang menarik pengalaman hidup anda. Anda bukan mangsa keadaan atau biologi anda. Anda adalah pencipta yang sedar. Pintu gerbang 13 Oktober ini adalah satu peluang, satu jemputan. Alam semesta sentiasa menyokong versi tertinggi diri anda. Soalannya ialah, adakah anda bersedia untuk memilihnya? Adakah anda bersedia untuk melepaskan cerita lama tentang siapa diri anda dan melangkah dengan berani ke dalam kebenaran tentang siapa anda sebenarnya? Kuasa itu sentiasa berada di tangan anda, bukan hanya pada 13 Oktober, tetapi pada setiap saat dalam setiap hari. Pilihlah dengan bijak. Pilihlah dengan cinta. Pilihlah diri anda yang baru sekarang. Jika mesej ini bergema dengan anda dan anda bersedia untuk terus mendalami perjalanan mengingati semula diri anda yang sebenar, sila tekan butang suka, langgan saluran ini dan kongsikan video ini dengan seseorang yang mungkin memerlukannya. Terima kasih kerana bersama saya hari ini.